علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah nikmat Islam dan kamu telah berbuat baik kepadanya. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya para ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini kita diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masjid yang dikenali sebagai Baitullah, rumah Allah. Pertama sekali saya diminta untuk mengganti kuliah pada malam ini. Jadi tugas saya ganti yang tak dapat hadir. Mungkinlah saya tak tahulah pengkuliah asal siapa, saya tak pasti. Jadi saya diminta untuk hadir dan ganti kuliah pada malam ini. Jadi pada malam ini sama-sama kita saling memperingati tentang hukum hakam dan juga ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat sebesar-besar ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, kita patut bersyukur kerana kita dijadikan sebagai orang Islam. Kehadiran kita di dunia ini menjadi orang Islam bukan dipinta. Kita tidak pernah berjuang untuk menjadi Islam. Kita lahir secara automatik, lahir sebagai orang Islam. Ada di sana mereka yang berjuang untuk menganut agama Islam. Tetapi kita ni adalah satu anugerah yang tidak pernah kita pinta untuk lahir sebagai orang Islam. Tetapi ianya adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nak menjadi sebagai seorang Islam sebagaimana kalau kita lihat pada sejarah awal. Bilal bin Rabah untuk menganut Islam disiksa. Kalau kita tengok dalam radio, dengar radio Akim, bagaimana untuk orang yang sebelah sana, Sabah Sarawak, yang sudah ada pendedahan tentang Islam untuk menganut agama Islam, tetapi mendapat tentangan daripada mak ayah untuk memilih agama Islam, tetapi ditentang oleh mak ayah. Dia mengikuti pembelajaran melalui sekarang ini dunia terbuka. Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi latar belakang ibu mak ayah dia ni bukan Islam. Bahkan ada di kalangan mereka orang yang kuat agama bukan Islam. Jadi untuk mengaku pasti mendapat tentangan. Jadi di sinilah dia untuk menganut agama Islam satu perjuangan. Tetapi kita ni lahir seolah Protestan. Mak ayah kita Islam, automatik kita lahir Islam. Sebab itu kadang-kadang apabila kita mendapat sesuatu anugerah ini bukan dicari. Kita tak rasa bahawa nikmat itu besar. Tapi bagi orang yang nak, bila dapat sesuatu, itu adalah suatu perkara yang besar. Macam kita sebelum ini. Kita diuji oleh satu wabak pandemik. COVID-19 ataupun COVID. Masa tu masjid ditutup. Betapa ramai yang mengeluarkan kenyataan di Facebook, di media sosial, mengatakan kenapa masjid ditutup. Sedangkan dia adalah rumah Allah. Betapa semangat untuk beribadat. Kita rasa satu nikmat apabila tak dapat untuk ke masjid. Tetapi bila masjid dibuka, seperti hari ini tidak ada pun. Kalau sepatutnya sebagaimana dilontarkan semasa COVID itu supaya buka masjid, minta kerajaan buka masjid
supaya imam buka pintu masjid. Solat tak perlu berjarak. Ini rumah Allah. Ramai yang menyuara tak puas hati. Dan kadang-kadang pada awalnya dipilih siapa yang dapat hadir ke masjid. Terutama AJK tertinggi. Tidak buka untuk semua orang pada peringkat awal. Lalu hentam. Ini ke Islam macam-macam. Taklah dia minat sangat kepada Islam. Sebab dia kehilangan suatu benda nikmat. Tetapi apabila benda itu berjalan seperti biasa, tidak ada perubahan. Masjid tidak pernah dipenuhi. Sebab nikmat ini, kadang-kadang kita tak rasa apabila dia dapat dengan secara percuma. Seumpama kita hari ini, kita dapat nikmat mata, boleh melihat dengan baik. Kita buka mata pagi, kita tak rasa itu satu nikmat. Kita dapat gigi yang baik. Tak pernah sakit. Kita kunyah makanan yang lembut, yang keras untuk ditelan. Kita tak rasa bahawa gigi itu satu nikmat. Kaki kita sebelum kena gauk, sebelum sakit lutut, kita tak rasa itu satu nikmat. Itu kadar adalah satu pemberian biasa, tak rasa. Tetapi, apabila mata kita diuji, usia sudah lanjut, masuk 40-an, baru kita rasa nak membaca Al-Quran sudah tidak boleh melihat secara biasa. Perlu kepada cermin mata. Di situ kita rasa betapa nikmatnya mata kita semasa kita sihat. Tetapi masa kita dapat dengan baik waktu kita muda, kita tak rasa itu satu nikmat yang berharga. Kita tak sedar. Begitu juga gigi kita. Semasa kita kunyah muda kita boleh gigit benda yang keras. Makan nasi dengan makanan yang keras kita boleh gigit. Kita tak rasa bahawa nikmat kita tengah digunakan. Kita guna nikmat yang Allah bagi. Tak rasa. Tetapi apabila gigi kita sakit, nak kunyah benda keras tidak boleh, baru kita rasa amba tak ada dah. Nikmat nak makan. Gigi tak boleh kekeh dah benda keras. Nak kekeh wajiri tak boleh dah. Wah petang pun jadi locong. Tinggal gusi. Di situ baru kita rasa nikmatnya ada gigi. Sebab tu nikmat-nikmat ni, kadang-kadang bila kita boleh, kita tak rasa. Tetapi bila kita hilang, baru kita rasa. Begitu juga. Kita ada nikmat. Allah anugerahkan kepada kita mak ayah. Mak ayah masih ada. Kita tak rasa nak berkhidmat. Tetapi kalau mak ayah meninggal dunia, baru kita rasa. Kalau mak ayah ada, aku nak berbakti. Tapi kita rasa setelah tiada. Nikmat-nikmat ni kadang-kadang bagi kita orang yang tidak mempelajari apa itu nikmat, dia tak rasa semasa kita memiliki nikmat. Setelah kita hilang, baru rasa benda itu nikmat. Macam anak kita juga. Kita tak rasa kita punya anak itu satu nikmat. Tetapi bila anak itu dijemput oleh Ilahi, awal pada kita, kehilangan dia cukup terasa. Seandainya ada dia, kita nak belai dengan baik. Kita nak bagi agama dengan baik. Kita nak layan dia dengan baik. Benda itu telah berakhir. Telah kehilangan. Sebab tu nikmat Islam kita ini, kita mewarisi kita Alhamdulillah. Saya tuan-puan lahir sebagai orang Islam, dia tidak pernah meminta untuk menganut agama Islam. Tetapi telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Kita lahir sebagai orang Islam. Ada orang lahir bukan sebagai Islam. Lahir sebagai orang kafir, sampai mati tidak dibukakan pintu untuk menganut agama Islam. Tapi kita tidak. Kita lahir sebagai orang Islam. Automatik hukum. Bila mak ayah Islam, lahir anak, anak itu adalah anak sebagai orang Islam. Walaupun tak pernah mengucap. Hidup dia sampai mati tak pernah mengucap. Dia tetap dihukumkan sebagai orang Islam. Mati dia, dimandikan, dikafankan, dikebumikan, disembahyangkan dan dikebumikan. Walaupun hidup dia tak pernah sembahyang, tak pernah mengucap, sehinggakan hidup dia curi barang orang tak boleh lepas. Tapi mati dia masih dihukum sebagai Islam, dianuti orang Islam. Makna dia dikafankan, dimandikan, disolat dan ditanam. Sebab lahir kita ni, kita tidak diwajibkan. Kita lahir sebagai orang Islam, kita tidak diwajibkan mengucap 2 kalimah syahadah. Yang mengucap 2 kalimah syahadah semasa kita semayang tadi, masa tahiyat awal, itu rukun.
Rukun sembahyang. Tahiyat akhir tu rukun sembahyang. Tahiyat awal tu sunat abad. Tak baca, tak ada masalah. Tapi pada tahiyat akhir, dia adalah rukun. Tak mengucap, tidak sah sembahyang. Sebab mengucap itu adalah termasuk dalam tahiyat. Ataupun tasyahud. Orang kafir, dia nak masuk Islam, dia mesti mengucap 2 kalimah syahadah. Tanpa dipaksa. Dengan kerelaan. Baru diistiharkan sebagai orang Islam. Orang Islam lahir, walaupun daripada awal dia hidup tak pernah mengucap. Mengucap betul-betul dikatakan. Mak ayah tak ajar. Mati dia. Masih dihukumkan sebagai orang Islam. Di sisi Allah, itu Allah yang hukum. Dunia, kerana lahir sebagai orang Islam, walaupun tak pernah mengucap, tidak terzahir daripada mulut dia murtad, tidak terzahir daripada mulut dia engkar hukum Tuhan, dia tak sembahyang, tak puasa, tak mengucap. Tak ada perkataan yang membuatkan dia keluar Islam. Tidak ada. Mati dia pada hukum dunia masih dihukumkan sebagai orang Islam. Apa dihukumkan sebagai orang Islam? Mesti dimandikan, mesti dikafankan, mesti disolatkan, mesti dikebumikan. 4 perkara kena buat. Itu keistimewaan kita lahir. Kita tak pernah minta. Tapi Sulaiman masuk kubur, itu serah pada Allah lah. Kalau hidup tak pernah sembahyang. Tapi nak cerita Islam ni satu keistimewaan untuk kita. Tak pernah kita minta. Dan kita tahu bulan lepas dan bulan ini adalah bulan kelahiran besar junjungan Nabi Muhammad. Bulan lepas adalah bulan kemerdekaan. Kemerdekaan ni kalau kita lihat, dia juga satu nikmat. Sebab Allah berfirman dalam surah Ahzab. Ahzab ayat 37 yang saya baca awal tadi. Wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Dia kata, dan ingatlah Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah nikmat Islam, dan kamu telah berbuat baik kepada dia. Makna, siapa orang tersebut? Orang tersebut adalah merujuk kepada Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Dia adalah hamba Nabi pada awalnya. Zaid ni kalau kita baca sejarah, dia antara hamba, antara golongan yang terawal menganut agama Islam. Memeluk agama Islam. Dia adalah seorang hamba. Dia asalnya anak saudara kepada Khadijah yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Khadijah bin Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hizam dia beradik dengan Khuwailid. Hakim ni orang kaya Mekah, Quraisy. Dia beli Haris ni. Di mana dia beli? Di pasar Ukaz. Ukaz ni, pasar Ukaz ni kalau kita belajar sejarah, dia terletak di antara Taif dan Mekah. Di situ dia beli. Zaid bin Harisah ni dia diculik oleh seorang penyamun. Kumpulan penyamun, culik dijual. Dia diculik bersama ibu dia, dijual. Dijual di pasar Ukaz. Pasar Ukaz ni, di situlah pasar terbesar zaman dahulu. Dia buat sekali setahun pada bulan Zulqa'dah ataupun Zulqa'dah. Jadi pada bulan Zulqa'dah dia buat jualan besar-besaran. Arab, Jazirah Arab tu, semenanjung tanah Arab, di situlah dia beli barang. Sebulan sebelum musim haji. Haji pada bulan Zulhijjah, ni cerita sebelum Islam. Orang Arab telah datang ke Mekah untuk buat haji. Ada haji dah sebelum haji yang diisytiharkan oleh Nabi Muhammad. Itu Kaabah tu menjadi tempat tumpuan dah sebelum kehadiran Nabi Muhammad membawa Islam. Jadi di pasar Ukaz tu dah dijualnya Zaid bin Harithah. Dalam banyak-banyak dalam Quran Allah menceritakan tentang kisah sahabat. Tetapi tidak sebut nama. Satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran adalah Zaid. Falamma qada Zaid. Disebut dalam secara jelas. Sahabat lain diceritakan saja cerita-cerita sahabat. Tetapi Zaid Allah abadikan. Allah tetapkan di dalam Al-Quran nama dia. Ini pilihan Zaid bin Harithah. Dia asalnya hamba Khadijah. Tanda kecintaan Khadijah kepada Nabi, dia bagi hamba tersebut kepada Nabi. Ayah dia mencari. Ayah dia Harithah Al-Kalbi ni, Zaid ni dia bukan orang Mekah. Dia penduduk di utara Jazirah Arab, semenanjung Arab. Di sana dia diculik, dijual di Taif. Ayah dia cari.
Anak dia ni di mana anak dia? Setelah beberapa tahun, orang daripada kampung ayah dia mari buat haji di Mekah, terjumpa Zaid. Zaid tadi. Jumpa balik royak ke ayah dia melengkapkan segala harta, kelengkapan nak mari tebuh Zaid. Mari jumpa Nabi. Nak bayar, banyak mana nak bayar? Nak ambil anak dia. Nabi tanya kepada Zaid. Dia kata, biar Zaid buat keputusan sendiri. Panggil Zaid. Kalau Zaid memilih kamu untuk balik bersama kamu, tidak ada sebarang bayaran. Balik saja. Tapi kalau Zaid memilih untuk bersama aku, itu pilihan Zaid sendiri. Panggil Zaid mari. Zaid datang, Nabi kata, adakah kamu nak balik bersama ayah kamu? Ataupun kamu nak kekal bersama aku? Lalu Zaid kata, aku nak bersama dengan Muhammad. Masa tu Nabi Muhammad bukan Rasul lagi. Dia kata, aku melihat ada suatu keistimewaan pada lelaki ini. Masa tu Nabi Muhammad tak bawa Islam lagi. Ada keistimewaan ada pada seorang lelaki ini. Dan aku tak tahu apa itu keistimewaan dia. Aku pastikan aku tak akan tinggal dia. Ayah dia terkejut. Musarut jadi hamba kepada orang. Berbanding balik bersama aku sebagai orang merdeka. Jadi dia pilih untuk bersama Nabi. Nabi pegang tangan dia pergi Kaabah. Nabi kata, Zaid ini adalah anak aku. Lepas tu dia kenali pakai Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat melarang bahawa anak angkat tidak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Turun ayat larangan. Baru dibin kepada ayah dia asal. Sebab tu hukum kita sekarang, bela anak angkat, ambil anak angkat, tidak boleh dibinkan kepada kita, haram. Pada awal Islam, Nabi istihar bahawa Zaid ini adalah anak dia. Dia akan mewarisi harta Nabi, Nabi akan mewarisi harta dia. Seolah anak sendiri. Masa tu, Al-Quran belum turun lagi larangan untuk dibinkan kepada bapa angkat. Lalu turun larangan, Nabi pun bin kepada ayah dia asal. Bukan lagi bin kepada Muhammad. Zaid bukan lagi bin Muhammad. Sebelum ni dikenali sebagai Zaid adalah anak Muhammad. Ni belum lagi Nabi dilantik menjadi Rasul. Itu pilihan Zaid. Nak besarnya sebab tu kata syurga ni dia amat mahal. Bukan murah. Tetapi dia tidak terkecuali kepada orang miskin. Hukum dunia kalau tempat mahal pada golibnya yang dapat masuk adalah orang kaya raya. Syurga tidak. Syurga tempat dia mahal. Untuk ke sana perlu kepada ibadat yang tinggi-tinggi. Iman yang betul. Orang miskin juga layak. Sebab bukan ukuran semata-mata kebendaan. Ukuran ke syurga adalah kaya dengan takwa. Sebab tu kata, beriman ni adalah, beriman dan Islam ni satu perbuatan ataupun satu anugerah yang diberi kepada kita adalah yang luar biasa. Kita semua ni yang berada dalam masjid pada malam ni, kita dipilih. Di kalangan ramai-ramai orang tak mari masjid, kita dipilih, Alhamdulillah. Dia umpama kita mari masjid ini, kita mengisi ruang. Seolah kita kata, air ni, botol air ni, diisi dengan air. Tetapi kalau tidak diisi dengan air, contohnya gelas, tidak ada diisi dengan air. Kita nampak kosong. Sebenarnya tidak kosong. Di dalam ni diisi dengan udara. Sebelum air masuk, udara ada. Sebab tu kalau kita tak hadir ke masjid, masa-masa yang mahal ni, waktu maghrib ni antara waktu-waktu yang mahal untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak isi dalam masjid, kalau rumah kita tidak ada kewajipan yang perlu kita laksanakan, juga kita diisi. Sama ada kita main handset, tengok TikTok, tengok FB, ataupun baca-baca benda lain. Benda yang lara pun kita tengok, juga terisi. Tapi bila kita berada di sini, kita terisi. Pertama, kita berada di rumah Allah. Rumah Allah ni bukan yang hakiki. Bukan banyak kalau kita kata rumah Allah, banyaklah Allah punya rumah di bumi. Ni Masjid Sultan Mansur, rumah Allah. Masjid lain lagi, rumah Allah. Maknanya disandarkan. Rumah Allah tu standar kepada Allah sebab mulianya masjid ini. Mulianya masjid sampai disandarkan kepada Allah. Jadi kita yang berada di masjid adalah kita berada di tempat yang mulia. Siapa yang muliakan? Allah Subhanahu Wa Taala yang muliakan. Sebab itulah kita datang ke masjid, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kalangan ibadat kita pula,
Ada ibadat dipanggil ta'abbudiyun. Ada ibadat dipanggil ta'alluliyun. Apa ta'abbudiyun? Ta'abbud ini kita buat, kita tak tahu apa sebab. Sebab apa sembahyang maghrib tadi 3 rakaat? Kita tak tahu. Sebab apa zuhur tadi 4 rakaat? Kita tak tahu. Sebab apa asar tadi, maaf saya capu sikit. Saya ni kerja di Terengganu, orang Kelantan, orang Pasir Mas. Jadi banyak dia kerja sana, nak capu kecek banyak. Terengganu pedok, Kelantan pedok. Kelantan lagi kuat tapi nak tubik. Asar ni orang sana tak panggil asar. Kita asar tu pokok politik tu. Haknya dia. Jadi asar tadi 4 rakaat, isyak sekarang nanti lepas ni nanti 4 rakaat, subuh pula 2 rakaat. Kenapa? Tak tahu. Terima semata-mata terima. Tapi kahwin kita tahu sebab apa? Suruh kahwin. Ta'alluliyin sebab dia dengan perkahwinan akan dapat zuriat. Zuriat untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Dan Nabi juga cinta kepada orang yang anak ramah. Yang menyambung khalifah untuk memakmurkan bumi. Ni sekarang ni tak ada dah orang anak ramah. Orang zaman dulu kerja tak tetap, anak 11, 12, 7, 8 tu biasa. Sekarang ni orang senang. Contohlah, bukan kita kata contoh. Mak cikgu, ayah doktor, anak 2 orang ya. Sedangkan kerja dia terjamin. Pencen ada nanti. Simpanan dia pun ada. Mak ayah kita dulu kalau kata tanam padi benda orang getah. Kalau musim tengkujuh macam ni, orang getah tak boleh buat. Tapi anak 7, 8 orang. Orang sekarang ni semakin dunia ni moden, orang tak nak. Tengok anak-anak kita sekarang lah. Saya, isteri saya 12 orang adik-beradik. Saya tak ramai. 12 orang. Nak lawan tak tua tak ada. Tak tua tak boleh. Tak tua 12 orang. Anak. Orang dulu ramai. Nabi suka orang yang ramai. Mewarisi. Mewarisi kan dia? Mewarisi bumi ini untuk memakmurkan dia. Dan anak ramai ni tuan-puan tidak rugi. Yang penting kita ajar ilmu agama. Sebagai contoh, kita kata, anak ni umpama saham. Kita laburkan. Contoh kita ada duit 100,000 ataupun 1 juta, labur di mana? Di tabung haji. Ataupun di ASB. Labur di ASB dia dapat pulangan. Kalau labur 1,000, dia tak dapat untung banyak. Labur 2,000, banyak sikit. Kalau labur 100,000, pulangan dia semakin banyak. Begitu juga anak. Apabila kita memiliki anak, anak kita tu seorang kata mari, seorang duduk mengaji. Seorang duduk mengaji tu pahala boleh kita, bukan kata pas kita mati. Tidak. Jalan dah kepada kita. Bukan kata, kita duduk nampak bila mati, amalan anak ni, mari kita duduk. Bukan syarat mati. Apabila ada anak kita sekarang, anak-anak 4 orang, ada 10 orang sembahyang maghrib. Setiap seorang sembahyang tu pahala mari mana? Dia sembahyang boleh ke dia, pahala tu boleh kepada ayah. Sebab punca dia mana? Dia lahir daripada ayah. Ayah bagi pendidikan agama daripada ayah. Jadi 10 orang anak, 10 pahala mari. Kadang-kadang kita dengan amalan kita nak masuk syurga tak mampu. Kadang-kadang pahala anak-anak tu lah. Anak sedekah. Anak kita bagi kerja, contohnya kerja comel. Datuk mari masjid sedekah. Sedekah dapat pahala kepada dia, dapat pahala kepada kita. Tanpa kita sedar. Kita dah tidur gumuh. Tidur penat. Lepas isyak tidur awal sikit penat. Anak yang rajin baca Quran. Kalau 10 orang baca Quran, 10 tu mari. Kita tak buat apa. Kita tidur. Ini masa hidup. Mati. Masuk kubur. Masuk kubur, setiap amalan anak ni, anak tidak disyaratkan untuk niat. Kita buat amalan untuk dapat pahala kepada mak ayah kita, tidak disyaratkan niat. Tapi kalau untuk orang lain, kepada isteri, kita kena niat sedekah. Kalau isteri dah meninggal, aku nak sedekah pahala ni kepada isteri. Mak ayah tak perlu. Niat tak masalah, tak menjadi kesalahan. Tetapi kalau mak ayah ni automatik, anak buat automatik dapat. Aku tak nak beri pahala kaya, aku dapat juga. Melainkan ayah tu lah yang larang dia untuk beragama. Ada kata mu tak usah semayang. Ni larang. Ayah yang larang. Tidak ada penyebab untuk anak tu beriman. Sebab tu kita rasa kita yang berada dalam masjid ni, kita tak terlepas. Mak ayah kita dia ada kecuaian dia. Macam kita juga. Kecuaian dia. Masa muda kita dia tak ajar kita Al-Quran dengan betul.
Tak tekan ajar untuk atam untuk guru syarat ambil ngaji ya. Al-Fatihah kita baca hak masa sekolah rendah dulu. Sedangkan Al-Fatihah ini untuk kita bawa ke alam barzakh. Sedangkan hukum dunia, lepas ambil PMR kala dulu, PT3. Lepas PT3 kita ambil SPN, upgrade. Lepas SPN kita sambung diploma. Nak cari dunia, bukan salah kata. Lepas diploma kita sambung ijazah. Tinggi lagi grade kita di dunia ni. Lepas ijazah kita sambung PhD. Lepas PhD 1, nak tinggi lagi sambung 2, 3 PhD. Tapi untuk ilmu agama nak meraih syurga Allah. Yang 7 tu berbekalkan ilmu agama baca Al-Fatihah masa mana? Masa kita belajar semasa tadika. Tajwid tak betul. Orang belajar masjid tak masuk dengar. Jadi ilmu tu, Quran itu ke yang kita nak mencapai syurga Allah. Sedangkan dunia daripada diploma nak gaji mahal upgrade kepada degree. Daripada degree nak jadi pensyarah gaji mahal upgrade kepada PhD ataupun master. Dunia kita kejar. Salah? Tidak salah. Dia seimbang dengan agama. Yang masalah dunia kita kejar 4G. Tetapi agama ni sembahyang ngaji sekolah rendah dulu. Muafiq masbuk tak tahu. Mari-mari tak ambil rokok. Dia nak rokok tak ambil tidak. Tak ada dia pun rokok. Tak tambah rekat. Sedangkan tak sah sembahyang tadi. Sebab dia tidak dapat rukuk bersama imam. Tapi ilmu ni tak dipelajari. Jahil. Duduk dalam dosa jahil fardu ain. Jahil ini nak kata kalau berpunca pada mak ayah kita. Mak ayah kita tak pernah ajar kita begitu. Punca kita tak reti, bila kita balik kita berdosa. Sebab kita ditaklifkan. Kita bila kata masa belum balik, mak ayah wajib ajar kepada anak-anak. Tuhan bagi 15 tahun. Sambil balik dia 2 tahun. Kalau biri setahun ya. Biri kan bila kita nak akikah ataupun korban, biri tak bulu tu, tak bulu keriting tu, umur setahun boleh dah. Kalau kambing nak 2 tahun, bermakna balik 2 tahun. Manusia Tuhan bagi 15 tahun. Tempoh untuk mengajar anak tadi. Tapi dalam tempoh tu kita tak ajar, kita berdosa. Balik dia dengan jahil ilmu fardu ain, dia berdosa, kita berdosa. Sebab apa? Punca anak jahil fardu ain tadi, punca pada mak ayah tak ajar. Kita kata, aku masjid sama dah. Kena ingat anak kita punca tu tak mari masjid, tak semayang, berpunca kita tak pernah ajar dia tentang semayang. Kalau kita ajar dah, comel-comel, tiba-tiba, dia pergi belajar lain, dia tinggal semayang, kita tak berdosa. Sebab dah kita buat sebab untuk mengajar ilmu agama, dia yang tak nak semayang. Ni masalah masa hidup rumah kita hanya bagi makan minum. Yang penting cukup makan. Semayang tak apa. Balik asrama, anak tidur. Kita berkata biarlah dia tidur. Sebab ngaji penat sana. Penat subuh tak gerak anak tadi. Ayah tu berdosa dan haram. Anak tidur dia kata biarlah. Tambah-tambah pula anak pula berjaya. Kerja Kuala Lumpur. Jadi pakat tu pakat ni. Balik rumah. Semayang ban tunggang langgan. Keluar tak semayang. Tak pernah tegur anak-anak. Kenapa? Tiap-tiap bulan nak bagi duit. 500 bulan, 300 bulan. Taklah rasuah. Bukan rasuah. Cerita jadi kita, anak tak semayang. Bila kata kejahilan anak itu, dia terkait dengan kejahilan, kita tak ajar, kita berdosa. Walaupun kita meninggal dunia, punca kejahilan anak, anak tetap berdosa. Berkata, aku tak berdosa. Ayah aku lah berdosa sebab dia tak ajar. Bukan. Apabila dah balik, walaupun ayah tak ajar, bila balik, dia taklif atas diri sendiri, kena cari sendiri. Sebab dia cukup sifat dah. Taklif, makna balik, akhir dan balik. Kalau orang perempuan dia datang hek ataupun bermimpi. Kalau lelaki bermimpi. Balik. Bila balik, dia sendiri kena cari. Walaupun mak ayah dia tak ajar. Bila dia cari, kita tak ajar tadi, dia cari, jadi dia tahu dah hukum hakikat agama. Mak ayah tak ajar tadi, mak tak berdosa dah. Sebab dia kambuh dah. Sebab tu kita mari masjid ni, pertama dapat pahala kepada kita. Kejahilan kita tadi, kita menutupi kejahilan mak ayah kita yang cuai untuk ajar kita ilmu agama. Banyak kita jadi anak yang baik. Sebab tu kata hidup kita ni, Islam tu satu konsep. Sebab tu kata ada amalan. Berhenti segera kan? Berhenti masuk waktu berhenti 10 minit. Boleh 10 minit.
Dia kata, kalau putih, kalau ikut putih, kita akan putih, tak ada masalah. Boleh main eh? Dia ada ibadat dia panggil ta'alluliyun, ta'abudiyun. Ada ta'abudiyun, ada ta'alluliyun. Ta'alluliyun kita sebut tadi lah. Berkahwin tujuan apa? Untuk dapat anak. Ada sebab dia. Kita jual beli sebab apa? Sebab peraturan untuk memiliki barang. Kalau Quran tak bawa mari peraturan jual beli, kita jumpa barang orang, kita ambil tak apalah. Sebab tak ada peraturan. Tapi Quran bawa mari hukum. Kalau mu nak barang orang, sama ada mu beli, sama ada kamu sewa, sama ada kamu pinjam. Kalau pinjam tanpa bayaran. Kalau sewa dipersetujui, ambil dengan sewa. Kalau dia beli, bayar bayaran berapa dia nak. Sebab ada peraturan. Kalau tak ada peraturan jual beli, kita pergi depan orang, nampak ada mutu comel, kita ambil. Sebab hidup tak ada peraturan. Jadi tujuan dia supaya hidup kita ni ada peraturan. Cuba ada sebab dia. Tapi semayang tadi, tak tahu. Apa hak ni 3, hak ni 4, hak ni 2. Tak tahu. Dan ada lagi contoh. Benda yang tak abudiyun. Contoh begini. Contoh. Seorang tu kahwin. Dia kahwin. Selepas kahwin kata sini buat tak kahwin di masjid ni. Ada juga tak? Kau tak buat kahwin di masjid ni. Ada kan? Akad nikah sini. Akad nikah sini. Lepas akad nikah. Si suami dapat tahu bahawa perempuan calon isteri dia ni tak comel. Dia ceraikan. Bila ceraikan, sebelum bersama, makna bersetubuh lah bersama ni. Sebelum bersetubuh, diceraikan, isteri tadi tidak ada edah. Tubik tu ataupun dalam tu lalu. Tiba-tiba jemaah nikah ngambur. Boleh. Satu waktu itu juga. Lepas akad nikah sah, isteri suami tu dapat WhatsApp perempuan ni macam-macam. Tak kena dia cerai terus itu. Jadi perempuan ni tidak ada edah. Sebab apa edah? Sebab belum disetubuhi. Belum disetubuhi. Nak cuci rahim macam mana? Kalau dah disetubuhi, syarat dia kena 3 kali suci. Nak pastikan tidak mengandung, baru boleh kahwin lain. Sekarang ni bila dah kahwin, diceraikan, belum bersama, boleh nikah tu dengan orang lain. Kalau Tok Iman kena nikah dengan Tok Iman. Tok Bila kena boleh nikah dengan Tok Bila. Contoh mak dia kata, kita kena tutup ni, malu besar kita atas masjid kena cerah ni. Ada siapa-siapa nak sanggup, nak bagi free 5 riyal tak pada mas kahwin. Contoh. Ada seorang sanggup jemaah ke Ambon no. Kahwin dua tu sah. Tak ada edah. Tetapi, itu ada sebab. Sebab apa? Dia panggil ta'aluliyun. Sebab tak perlu beredah sebab rahim belum disentuh. Benih belum masuk. Jadi rahim tidak diusik. Boleh kahwin serta-merta. Tetapi berbeza. Nikah yang sama juga. Akad nikah. Lepas akad nikah, tengok bini comel turun depan tu gelicir. Sepak tangga terembah. Pecah kepala. Pembuluh darah pecah. Mati depan masjid. Bini tadi tidak boleh dikahwinkan. Wajib beredah 4 bulan 10 hari. Sedangkan dia disetubuhi. Belum lagi. Tak setubuh lagi. Benih dia adalah rahim. Tidak. Dia masih suci. Kalau istilah sekarang, janda berhiyah. Betul kan? Janda berhiyah. Belum disetubuhi. Tapi dia kena edah 4 bulan 10 hari. Sebab apa? Hak ni kita tak tahu. Hak ni kata ta'abudi. Mu terima tu arahan Tuhan begitu. Kalau hak tadi betul tak ada edah sebab rahim tidak diganggu. Tidak disetubuhi. Yang ni tak ganggu juga. Cuma mati. Walaupun belum disetubuhi. Bila mati, kena 4 bulan 10 hari baru boleh menikah lain. Hak puan tadi. Hak tadi, cerah, hidup, tak ada edah. Tapi kalau mati, 4 bulan 10 hari isteri tadi. Kena beredah. Sebab apa? Sebab tu. Ini ta'abudi. Semata-mata terima dah. Terima. Ta'abudi. Sebab tu ibadat kita ni, ada ta'abudi, ada ta'abudi. Dan ibadat-ibadat kita ni di akhir zaman ni, dia agak berbeza. Kalau dulu, ialah perubahan masa. Bila moden, dia berbeza. Kalau zaman dulu, waktu maghrib, mak ayah kita lah kan, jangan duk main luar rumah. Waktu-waktu ni, setan berkeliaran. Zaman dulu. Ingat lagi hamba kecil-kecil gitulah. Kalau malam jemaat rumah hamba dulu, tu boleh pasang TV. TV ada, saya duduk kapung, TV hitam putih. Hak pulah tu, pakai bateri. Sebab saya dibesarkan, lahir-lahir tu, masa tu tak ada elektrik lagi kapung hamba. Ni bandar, saya duduk kapung.
Tak ada elektrik, pakai cah bateri tu. Pergi cah Kedah 5% tak silap buat balik untuk tengok TV. TV hitam putih. Hak pulah. Untuk pulah. Jadi berbeza. Dulu mak kita larang. Tapi sekarang mak ayah, jom kita pergi. Masa maghrib tu lah nak pergi pasar malam. Masa maghrib tu lah nak pergi cari makan. Sedangkan disebut waktu syaitan berkeliaran. Tubik tu tak haram, tidak digalakkan. Takut sebab tu kita kan pesankan anak-anak. Kalau jenis anak-anak yang ni toho, boleh cucu yang ni toho. Kalau waktu maghrib dia teriak, panggil sawan nangis. Sawan teriak, kan jerit-jerit. Mak kata tu kata dah, jangan buat jalan waktu maghrib. Kalau anak tu kuat, tak ada masalah. Ada orang begitu. Waktu maghrib balik, anak siap. Dia akan baca ayat kursi. Jerit budak ni. Sebab tu lagi waktu sekarang ni tak. Kita bila zaman sekarang ni, anak-anak ni, kita yang ajak. Mari pergi pasar malam. Mari pergi mana? Nak pergi makan. Tunggu dah lepas isyak dulu. Zaman berubah habis. Zaman dulu lepas isyak orang tidur. Sekarang ni lepas isyak orang main. Futsal lah, badminton lah. Zaman berubah. Zaman dulu, bila nak berak, duduk dalam rumah tu luar buang haji. Zaman dulu sakit perut dalam rumah, nak berak ketik-ketik. Zaman dulu kalau orang kampung lah. Duduk luar, jamban ni terasing pada rumah. Zaman dulu. Orang lah ni duduk tanah sakit perut nak atas rumah. Zaman tu berubah. Duduk restoran, sakit perut cepat-cepat balik. Nak gimana? Nak atas rumah, nak berak. Orang dulu, ingat ambo lah duduk kapur. Kali ni pun tandah dalam rumah juga. Kata ustaz, tandah lu ada dalam rumah juga. Nak cerita dan lagi masa ambo dulu tu, nak berak kena buka pintu dapur, dia buat pondok khusus. Dia ambil khusus, dia berak lain. Kalau tengah malam, kau takut lah, bawa ceduk. Tahu ceduk tak? Ceduk. Bawa dengan tu, bawa pelita dalam. Nak pergi berak. Gelap. Zaman dulu nak cerita. Ni cerita zaman era 80-an. Pak saya ni cerita, orang sini orang bandar. Saya ni orang kapur. Dan hidup dia lagi zaman tu. Nak sebut ni banyak-banyak benda berubah. Sebab itulah kita rasa kita berhenti. Yang pentingnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Jadi amatilah anugerah yang Tuhan bagi ni. Nikmat Islam tu adalah satu anugerah yang besar. Saya ulangi lagi, kita tak pernah minta untuk jadi Islam. Dia adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kebaikan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita kekal atas jalan Islam dan iman, dan dimatikan juga dalam Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurga di akhirat nanti. Jadi setakat itulah untuk kita sampaikan pada malam ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu daripada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر